Assalamualaikum guys. Lama tak buat video guys. Hari ni saya nak buat video mengenai motor merah ni lah. Okay, dia punya lampu enjin ataupun lampu meter dia dah terbakar. Jadi saya akan tukar lampu dia yang dah terbakar tu. Dia tak silap saya gear 2, gear 3, gear 4 habis. Satu lagi lampu jalan pun terbakar guys. Memang susah kan nak cari bar lampu tu kalau pergi kat Shopee. Kalau anda nak cari nak cari yang Yamaha Sport lah. Yamaha Sport punya lampu kaki dia sama dengan Suzuki RC. Okay guys, sama-sama kita saksikan video ni. Let's go. Meter pun dah buka. Ni macam ni guys. Macam ni bentuk meter RC100. Terbakar guys. Lampu apa? Lampu meter ni pun dalam pun terbakar. Lampu dia punya gear pun terbakar. Tak silap gear 1 je ada. Lain semua terbakar. Natural ada. Natural gear 1. Kita nak buka lah ni. Ini bal memang susah nak jumpa lah. Memang dah tak ada dah. Dah pupus. Kalau ada ambil yang 100 Yamaha Sport punya. Sama je untuk 12 volt. Yamaha Sport tak ada 16 volt. Dia tak ada 6 volt, dia ada 12 volt saja. Kita akan buka ni, kita ganti lain lah. Jadi kalau pandai ni cari LED yang 12 volt tu, masuk kat sini. Ni dulu saya pernah dia punya housing ni jangan hilang lah. Kalau hilang susah guys. Nak kena modify sebab dia ada 2 kaki ke bawah ni. Okay, kita akan tukar dia punya bulb ni. Ni saya jumpa ni bulb ni. Saya cari ada. Stok masih banyak kat saya guys. Kalau anda nak beli, boleh beli kat saya. Saya ada banyak guys. Nampak tu. Just kita masuk kat dekat housing tu, kita pasang lah. Dia betul dia macam ni. Kena cari lah. Ni LED dia. Terbakar je ganti lah. Boleh lah setahun terbakar. Nak cari dekat kedai spare part memang tak ada. Okey, yang 3 ni saya dah masukkan dia punya LED kat dalam ni. Boleh katakan bulb lah, bukan LED LED lain. So saya dah hilangkan dia punya wire kat bawah ni. Dia macam ni lah. Ok, kan kena pasang lah ni. Jom. Ok, yang T5 ni saya pakai LED. Dah tak jumpa saya punya spare lagi. Try pakai LED je lah. And dia akan jadi warna putih. Yang ni bar untuk gear saya dah masuk dah. Jom kita start. Saya memang lampu bateri memang tak ada memang bateri memang dah out dah. Tak pernah tukar daripada beli itu. Yang satu ni mungkin dah 2 tahun dah tak pernah tukar. Dah condemn. So saya dah pasang tadi. Semua lampu berjaya lah. 3 yang saya pasang ni semua lampu berjaya. So kita nak masuk balik dalam tu. Okay, yang tadi bunyi gergak-gerguk tu saya punya rantai. Rantai nak kena adjust balik lah.
Okey, dah siap pasang dah semua. Sekarang ni kita nak test lah. Meter tadi pun saya dah test. Meter jalan. Okay guys, saya rasa sampai sini di hujung rancangan video saya. Kita berjumpa di video akan datang. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye bye, peace.